guys. Guys, jangan main phone dalam tandas. Okey, ada satu kisah ni lah. Nama dia ni Satya. Dia ni suka main phone dalam tandas. Pada satu hari tu, Satya ni dia duduk dekat college dia. Time tu kawan dia semua dah balik dah. Semua dah balik kampung. Sebab apa? Masa tu cuti panjang. Tapi masalahnya Satya ni dia balik lambat lagi. So dia kena stay dekat college dia tu. So maksudnya Satya ni akan duduk dekat asrama dia sorang-sorang. Dan pada satu malam tu, tiba-tiba Satya rasa macam dia nak kena pergi tandas. Tapi masa tu tiba-tiba Satya dia macam teringat apa yang kawan dia cakap. Kawan dia cakap dekat college tu, kalau ikutkan dekat asrama dia tu, malam-malam tak ada orang berani nak keluar. Kalau nak pergi tandas pun kena bawa teman. Tak boleh sorang-sorang, bahaya sebab ada benda yang memerhati. Masalahnya Satya ni dah tak tahan nak buang air besar dah ni. So dia pun tak kisah. So dia pun bawa phone dia terus pergi ke tandas. Tapi dia jalan slow-slow lah. So masa Satya dah sampai kat tandas tu, dia apa lagi? Dia terus masuk dalam tandas, dia pergi dekat jamban, dia duduk dalam jamban. Lepas tu dia terus main phone. Dia tak fikir apa dah. Sebab apa? Dia tak tahan kan. Tapi walaupun takut, dia main phone je lah. Dia buat acah-acah macam berani lah kan. So lama kelamaan, masa dia tengah main phone kan, tengah macam celik-celik macam tu, tiba-tiba dia dengar macam ada bunyi air dekat tandas sebelah. Macam ada orang tengah mandi. Satya pun pelik, macam dengar bunyi macam orang guna baldi, macam mandi, macam shh. Macam tu lah. So Satya pun macam fikir-fikir. Dia fikir tak apalah, mungkin ada orang juga yang stay dekat asrama ni sekarang ni, tak balik lagi, mungkin tengah mandi, maybe. Dan bila Satya macam main phone, dia macam dengar je lah orang tu mandi kan. Tiba-tiba dia dengar macam orang tu menyanyi. Dia macam macam tu lah. Satya pun seram lah kan. Dia cakap kenapa macam ada orang menyanyi ni? Dah lah suara perempuan. Aku dekat tandas lelaki ni. Dan Satya pun pelik lah kan. Dia pun rasa macam, apa kata, aku pergi intai tandas sebelah lah. So dia pun pergi tengok dekat tandas sebelah. Tengok, tak ada orang pula. Tak ada orang mandi. Lantai pun kering. Memang tak basah pun. So dia pun pelik. Dia macam fikir-fikir, tak apalah kot. Mungkin tak ada orang lah kot kan. Mungkin dah balik kot. So dia pun, tak apalah. Dia pun duduk balik kat jamban dia. Lepas dia duduk balik kat jamban dia, lepas tu dia tengok kat sebelah ni, rupa-rupanya ada benda yang tinggi gila tengah berdiri dekat sebelah dia. Pandang dia, senyum, muka macam ni. Dan Satya pun menggigil lah kan. Dia macam menggigil, dia tak tahu nak buat apa. Dia terus lari, cabut daripada tandas tu. Dia terus pergi ke bilik dia. Lepas tu, masa dia on the way pergi dekat bilik dia tu, tiba-tiba dia terfikir, alamak, aku tertinggal phone aku dekat jamban. Dan esok paginya, dia pun terus pergilah dekat tandas tu balik. Sebab apa? Dia nak ambil phone dia lah. Lepas tu dia buka pintu. Lepas dia buka pintu, tiba-tiba dia nampak ada phone dekat atas rantai. Phone dia. Dia pun buka phone dia. Tengok. Dia buka phone dia. Ada gambar. So korang rasa dalam phone tu ada gambar apa yang Satya nampak?